Dia buat kenyataan yang saya bagi kontrak 1.1 bilion kepada kenalan saya. Kontrak itu diberikan kepada orang kenalannya. Tak. Memang dia tak cerdik dan tak tahu pasal industri chip dan semiconductor. Assalamualaikum. Salam sejahtera. So Ramadan tiba. Ramadan kita tahu apa ni jadikan isu Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Apa saja Ramadan? Naib Presiden PKR R. Ramanan baru-baru ini buat beberapa kenyataan berkenaan siasatan SPRM. Kononnya saya terlibat dalam skandal penyelewengan bernilai 1.1 bilion ringgit dengan sebuah syarikat bernama AM. Ini tuduhan yang telah dibuat oleh Ramanan. Yang dikatakan kontrak itu diberikan kepada orang kenalannya. Jawab itu. Jawab kenyataan itu. Tuduhan itu telah dilaporkan juga oleh media dan ini salah satu contohnya. Ini tahap menteri dan naib presiden yang PKR ada sekarang. Dengan penuh confident, dia buat kenyataan yang saya bagi kontrak 1.1 bilion kepada kenalan saya. Dia ingat AM ni syarikat modal berbayar RM2 kot yang jual sata ikan dari Kemaman milik anak beranak saya. Macam ada seorang netizen ni yang kongsikan. AM ialah syarikat monopoli reka cipta chip dunia. Semua chip yang digunakan syarikat ternama dari Nvidia, Apple, Samsung dan lain-lain semua menggunakan reka bentuk chip ARM. Maksudnya, syarikat-syarikat ini bayar royalty untuk menggunakan reka bentuk ARM itu dan bila telah dijual, mereka kena bayar lagi sebahagian hasil kepada ARM. Kenapa syarikat-syarikat terbesar dunia pun gunakan reka bentuk chip ARM? Sebab lebih 95% chip dalam peranti di dunia ini menggunakan teknologi ARM. Jadi bila Ramanan buat tuduhan saya bagi kontrak 1.1 bilion kepada kenalan saya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia ingat ARM itu adalah singkatan kepada Anak Ramli dan Menantu Enterprise, sebuah syarikat bermodal RM2 dari Kemaman yang dimiliki oleh anak beranak saya. Jadi, bila perjanjian dengan AM berjumlah 1.1 bilion dimeterai, maksudnya saya telah bagi kontrak 1.1 bilion kepada Anak Ramli dan Menantu ataupun AM. Yang ini yang Ramanan kena jawab. Kena jawab ini, kata Ramanan. Kemungkinan kedua, dia memang kurang cerdik. Dia tak faham pun pasal industri chip dunia. Dia tak pernah tahu kewujudan AM. Dia tidak faham bahawa dasar visi semikonduktor negara memerlukan kita membeli harta intelek dalam bentuk reka bentuk chip supaya syarikat-syarikat Malaysia boleh mula memasuki industri front end reka bentuk chip. Saya rasalah mengenali Ramanan yang hebat dan telah berjaya memaut hati Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sampai PMX ni macam terpukau dengan Ramanan. Biasalah cerita dalam mana okey, no problem, kita dengar pelan-pelan. Okey, ni dia tak pusing juga, kena juga kat PMX. Habis lah PG ni. Dua kemungkinan itu boleh berlaku serentak. Memang dia tak cerdik dan tak tahu pasal industri chip dan semiconductor dan juga memang dia ingat AM itu adalah Anak Ramli and Menantu Enterprise dari Kemaman. Saya dituduh memberdaya kerajaan sehingga kerajaan tergesa-gesa menandatangani perjanjian 1.1 bilion yang kononnya merugikan negara. Jenayahnya ialah kononnya telah memperdaya. Ramanan sepatutnya, dalam ramai-ramai orang, dia sepatutnya tidak buka mulut mengenai isu AM yang kononnya saya dituduh memperdaya kerajaan. Alamak, belum lagi jenayah tak jenayah. Kamu pun tak, belum lagi di soal siasat apa. Itulah kadang-kadang RPG pun. Janganlah jauh sangat ke depan andaian apa semua. Okey, naratif tu.
Sabarlah. Sampai ketua jenayah. Tak ada pun kawan Jem Chai pun. Belum lagi. Kita pun tak pernah fikir akan dijadikan bahan untuk mengenalkan dia. Tak ada, betul tak? Sebab dia ada rekod mahkamah atas tuduhan memperdaya orang ataupun scamming orang. Ini adalah laporan mengenai kes Mahkamah Ramanan sebelum ini. Kira tak apa lah. Pada tahun 2014, Ramanan telah diarahkan Mahkamah Tinggi supaya memulangkan 5.5 juta ringgit kepada Doktor Sakit Jiwa Tan Sri Dr. M. Mahadevan. Memetik laporan The Sun Daily, Ramanan didakwa telah menyebabkan Mahadevan percaya bahawa beliau boleh membantu mendapatkan bayaran tertunggak berjumlah 26.5 juta ringgit daripada Kementerian Pertahanan. Menurut portal itu lagi, Mahadevan mendakwa Ramanan telah memperdayanya supaya membayar sejumlah 5.5 juta bagi tujuan itu. Selepas keputusan Mahkamah Tinggi itu, mendiang kapal Singh telah mendesak supaya Ramanan yang pada ketika itu baru dilantik sebagai bendahari MIC didakwa atas tuduhan jenayah kerana telah menipu. Selepas kes mahkamah tahun 2014 itu, MIC pun tidak lagi mahukan Ramanan dan dia keluar MIC. Sebab itu dengan rekod yang beliau ada di luar PKR dan amalan politik beliau bila masuk ke dalam PKR, saya berkali-kali berselisih faham dengan Datuk Seri Anwar mengenai Ramanan. Saya tidak bersetuju PKR mengutip seorang yang telah terpalit dengan tuduhan yang telah diputuskan di mahkamah kerana telah menipu orang. Saya juga tidak bersetuju dengan layanan istimewa yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Ramanan dari diberikan kerusi selamat Sungai Buloh, kemudian dilantik sebagai timbalan menteri dan dalam tempoh yang singkat terus jadi menteri penuh. Yang ada rekod mahkamah atas kesalahan memperdaya, menipu atau scamming orang ini melibatkan sejumlah wang itu adalah Ramanan. Kisah mengenai bersalah. Rafizi pun bersalah. Dihukum penjara 9 bulan. Denda sekian-sekian waktu berapa kes? Ada 2 kes Sampai Mahkamah Rayuan dia dibebaskan. So dalam kes Ramanan, betul mahkamah telah menghukum dia kerana didakwa menipu pelbagai. Dan diselesaikan. Sama ada dia bayar balik. Mahkamah juga menggunakan mahkamah kes itu selesai. So tak ada beza dari segi salah tak salah. Sebab benda ini diputuskan oleh mahkamah. Selesai. Di peringkat mahkamah kita percayalah. Tapi dalam kes ni saya tak bersetuju dengan Rafizi. Ya, kita tahu waktu dia berkempen untuk ni lah. Memang saya tak sokong Ramanan. Dan kita tak setuju. Saya tak setuju betul. Anwar Ibrahim bawa masuk dia tak sampai 2 tahun dia bagi peluang bercalon di dan kata kerusi selamat tak juga. Lawan dengan Kerry BN pun menang 3,000 je, bukan kerusi selamat. Dan kita tahu lepas tu dilantik tanpa 5 tahun jadi naib presiden. So kita tak tahu apa yang Anwar Ibrahim nak daripada Ramanan. Tapi apa yang saya nampak, matlamat dia, tujuan dia dibawa masuk dalam fikiran untuk nak membawa masuk penyokong-penyokong pengundi daripada India, kaum India ni. Dan kita lihat dia punya pelibatan dia suka dalam parti fikiran, menarik sokongan-sokongan penyokong daripada India. Ya, ada kesan dia. Dia tahu banyak penyokong-penyokong daripada MIC sudah beralih. Tak kisahlah cara dia mendekatkan, support tu, bagi wang apa semua, bantu itu orang estate apa semua. Kita dengar bahagian-bahagian di seluruh Malaysia ni. So untuk membantu, itulah berpolitik Rafizi. Kamu mungkin tak faham. Kamu duduk pandan kawasan elit, kawasan orang tak kisah pun pasal makan nasi atas meja ni. Betul tak? Bukannya saya. Jadi sepatutnya Ramanan yang perlu beri penjelasan, bukannya saya. Dan sepatutnya
Ramanan tumpu saja kepada kemahirannya mengampu PMX. Jangan campur perkara-perkara seperti semikonduktor yang dia sendiri tidak faham. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Lagi bagi saya lah, apa yang berlaku bila ditanya, dia menjawab soalan. Saya tak rasa dia bertujuan dalam sidang media bertanya pasal Rafizi Am. So, bila ditanya orang tawan, itulah jawapannya. Saya rasa jawapan yang fair. Tak adalah mendakwa sekian. Okey, Rafizi kena jawab. Okey je. Entahlah. Minta maaf lah kadang penyokong Rafizi ni. Tu kadang-kadang. Ya. Rafizi ni pun kadang-kadang over. Dia terlalu dalam sangat dia punya imajinasi dia. Ibrahim. Okay, thank you. Seri iPhone. Dia dulu hantar mana, sekarang dah pusing-pusing. Saya taklah berkenan cara Ramadan ni termasuk. Tapi kita ada yang kita suka, kenapa. Ada Ibrahim pun saya rasa ada sebab dia menerima Ramadan ni. Kita tahu, apa pun dalam PKR, dia nak seorang yang ada ketika ni lah. Jadi menteri, jadi pimpinan tertinggi, naik presiden untuk nak mendapat sokongan kaum India. Dia tahu nak mengharapkan sokongan pengundi Melayu dalam PKR habis disapu oleh PAS dan Bersatu. So, mengharapkan sokongan politik daripada kaum India, kaum Cina, pimpin-pimpin Cina dalam PKR. So, suka tak suka, itulah. Berapa lagi cari Razi tetap? No problem. Tunggu, lagi tak lama dia keluar pikat Aldi. Apa nak PKR? Terbaiklah pikat. Kalau terbaik dia tak keluar macam tu. Ini level caprice ni. Caprice tu. Tapi saya nampak daripada dulu pun cerita mengenai apa tu. Saya nak kongsikan cerita Am ni. Am kita tahulah. Adakah Am ni masih lagi ada ataupun sudah pun dah habis ataupun sudah pun batal. Ini dia nak kongsikan Menteri Akmal Saleh. Saya pun nak cari Akmal Saleh pula, bukan Nasir. Kedudukan apa cerita perjanjian Am 1.1 bilion itu. Okey, kita tengok. Saya tak tengok, baru jumpa video ni tadi. Okey, apa-apa nak jangan lupa poll tadi saya buat pasal tadi mula awal kita berkatakan tentang mesyuarat pimpinan tertinggi Bersatu yang mengumumkan keputusan menggantung keahlian dua orang pimpinan kanan Bersatu, Ronald Kendi dan Mas Emiyanti. 6 tahun, 2 penggal. So, sesuatu yang tidak disenangi, tidak diharapkan. Mereka mengharapkan dipecat. So, menggantung kalian jadi macam ni lah, zombie ya. Tak boleh nak pergi, tak boleh keluar, tak boleh masuk parti. Duduk. So, entahlah. Nak penggal lah. So, terpaksa menunggu sehingga habis penggal ni. Baru boleh keluar parti. Tapi sekarang tak boleh. Kalau dia keluar, dia hilang kerusi yang dimenangi dengan kursi parlimen tu. So, lepas silap lah. Mereka silap memecat Hamzah dan Wan Saiful Wajar Kadang dengan pecat, kau tanya saya langkah terbaik politik adalah dengan menggantung kalian habis. Biar ikat dia jadi ahli politik zombie ni. Okey, tadi kita buat siapa sokong siapa dalam kes ni. Muhyiddin 12%, Hamzah 72%. Kita percaya PAS menyokong dan Hamzah pun sekarang ni kita lihat sedang mengemas kini sebuah parti dan akan menyertai Perikatan Nasional. So, apa akan terjadi kepada Bersatu? Adakah akan jadi ahli gabungan baru ataupun dibubarkan? Kita tunggu. Saya rasa nampak PN akan bubarkan. Kita tengok bagaimana Muhyiddin begitu tak senang dengan keberadaan Hamzah sebagai ketua pembangkang, disokong oleh PAS dia. Tu